Ni adalah 1001 buku dalam poket korang. Nama dia X-Teeing X4. Dia merupakan poket e-reader bersaiz 4.3 inci and nipis gila. Antara yang ternipis, antara yang terkecil untuk poket e-reader yang lain macam Kindle, Kobo dan yang lain-lain lah. Dekat belakang ni kan, dia ada magnet macam MagSafe tu. So korang boleh letak dekat korang punya phone. MagSafe tu korang boleh tampal kat belakang dia. So korang boleh baca without distraction lah. Korang letak je kat belakang ni. Dah, bacalah macam tu. Buatlah macam korang ni terpaling baca buku tu. Dekat LRT kan, orang pegang, orang tengok phone. Korang tengok buku. Pick me tak? Bukan. Jangan fikir pick me. Jangan fikir. Korang baca untuk diri korang sendiri tau. Jangan fikir yang nanti orang judge, nanti orang kata pick me. Tak, korang tak bawa Kindle yang besar korang tak bawa Kobo yang besar gila tu, iPad yang 12 inci tu. Korang tak bawa tu. Korang bawa yang 4.3 inci X-Teeing X4. Dia very convenient tau. Sebab dia nipis, dia ringan 77 gram je. Macam tak bawa apa-apa. And then dia guna Type-C. Ni benda paling best. Sebab yalah, charger kat rumah ni semua pakai Type-C kan. So thank you Xing sebab dia buat Type-C. So screen dia, actually orang kata kecilnya macam mana nak baca. Korang tengok ni. Okey je kan? Taklah kecil sangat. Boleh baca. Serius. Comfortable. Cukup. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, dia cukup. Bateri dia lama gila. Single charge hari-hari guna, boleh pakai 2 minggu. Dia tak ada touchscreen. Tapi dia ada button, physical button untuk tukar-tukar apa benda korang nak buat. Korang nak tanya apa-apa, korang letak je komen tu, nanti saya jawab. Kita nak try target 100 follower untuk bulan. So semoga dapat. Tekan follow tu. Bye. Ni adalah 1001 buku dalam poket korang. Nama dia X-Teeing X4. Dia merupakan poket e-reader bersaiz 4.3 inci and nipis gila. Antara yang ternipis, antara yang terkecil untuk poket e-reader yang lain macam Kindle, Kobo dan yang lain-lain lah. Dekat belakang ni kan, dia ada magnet macam MagSafe tu. So korang boleh letak dekat korang punya phone. MagSafe tu korang boleh tampal kat belakang dia. So korang boleh baca without distraction lah. Korang letak je dekat belakang ni. Dah, bacalah macam tu. Buatlah macam korang ni terpaling baca buku tu. Dekat LRT kan, orang pegang, orang tengok phone. Korang tengok buku. Pick me tak? Bukan. Jangan fikir pick me. Jangan fikir. Korang baca untuk diri korang sendiri tau. Jangan fikir yang nanti orang judge, nanti orang kata pick me. Tak, korang tak bawa Kindle yang besar korang tak bawa Kobo yang besar gila tu, iPad yang 12 inci tu. Korang tak bawa tu. Korang bawa yang 4.3 inci X-Teeing X4. Dia very convenient tau. Sebab dia nipis, dia ringan 77 gram je. Macam tak bawa apa-apa. And then dia guna Type-C. Ni benda paling best. Sebab yalah, charger kat rumah ni semua pakai Type-C kan. So thank you Xing sebab dia buat Type-C. So screen dia, actually orang kata kecilnya macam mana nak baca. Korang tengok ni. Okey je kan? Taklah kecil sangat. Boleh baca. Serius. Comfortable. Cukup. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, dia cukup. Bateri dia lama gila. Single